Hanya bertahan 2 bulan, Nadia Bryan sahkan. Hubungan cinta dengan Nadiem Nazri sudah berakhir. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Nadia Bryan terpaksa melupakan hasratnya untuk membawa hubungan cinta bersama usahawan Nadiem Nazri ke arah yang lebih serius kerana disahkan sudah berpisah. Memetik laporan M-Star, Nadia atau nama sebenarnya Nadia Najwa Muhammad Rashidi, 35, berkata hubungan yang terjalin selama 2 bulan itu berakhir lebih awal dan dia menerima ketentuan tersebut dengan hati terbuka. Tambahnya, dia tidak mahu terlalu hanyut dalam kesedihan, memandangkan perkenalan mereka masih di peringkat awal. Kami sudah tidak ada apa-apa. Saya anggap hubungan kami ini tidak ada jodoh. Nak buat macam mana kan? Sebelum Ramadan lagi hubungan kami sudah putus. Sepanjang 2 bulan perkenalan, saya anggap ia sesuatu yang menyeronokkan. Namun sudah ditakdirkan tiada jodoh, kata Nadia, baru-baru ini. Kami pun putus secara baik. Saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk dia. Termasuk juga dia yang doakan untuk kebahagiaan saya. Jelasnya, saya tidak ada pun peli di threads. Hantaran itu bukan berniat begitu. Terangnya, walaupun saya sudah solo dan putus cinta, namun saya tidak akan serik untuk bercinta lagi. Saya tidak rasa trauma pun, tambahnya lagi.